Jadi subuhun, kudusun, rabbul malaikati warruh. Cuba tengok maksud dia. Subuhun, maha suci Allah. Daripada apa ni? Daripada segala apa yang tidak layak bagi Allah. Seperti sekutu, seperti ada anak, seperti ada isteri. Subuhun lebih kepada apa? Allah maha suci dari segi ketuhanan. Allah tidak ada sekutu, Allah tidak ada anak, Allah tidak ada isteri. Manakala kudusun, Allah maha suci dari segi sifat. Benda-benda yang mengaibkan. Sifat-sifat kurang, lemah, pelupa. Jadi subuhun lebih kepada Allah maha suci dari segi ketuhanan. Kudusun, Allah maha suci daripada sifat-sifat yang lemah dan aib. Jadi bila kita sebut dua-dua ni, lagi kita kena tegas dalam amalan kita harian. Itu jangan ada kita buat maksiat. Kalau buat maksiat, terus bertaubat. Sebab mulut kita mensuci dan mengagungkan Allah. Maka pastikan juga anggota badan kita juga mensuci dan mengagungkan Allah. Kemudian Rabbul Malaikati, Tuhan pemilik, pencipta para malaikat dan juga khususnya Jibril.